So selamat pagi guys, hari kedua di Kuching Sarawak. And aku berserangan sebab diorang masih tidur lagi. And aku nak pergi ke tempat favourite aku. Dekat sikit je kat belakang ni guys. Sekejap je, dalam 10 minutes walk. Nak try lain sekali laksa Sarawak. Oh ya, aku datang sini guys. Since datang sini, aku punya favourite sekarang, aku punya, memang aku punya betul-betul punya favourite lah, laksa Sarawak. Dia punya laksa Sarawak, oh, chef kiss guys, memang sedap gila. Jom, aku bawa korang pergi tengok laksa Sarawak. Let's go. Kat ujung tu guys. Dekat ujung tu je guys, tak jauh mana pun. Ni kita nak try lagi sekali laksa Sarawak. Semalam aku dah try dah laksa Sarawak. Aku macam dah jatuh cinta dengan laksa Sarawak sini. Macam, sedap siut. Aku cakap sumpah, sedap gila. Jom, aku bawa korang pergi sana, jom. Let's go. Laksa Sarawak tu tak ada kosong, tak ada udang. Yes, betul. Okay, tu je makan. Okay. So okay guys, inilah laksa Sarawak yang aku suka gila. Kedai dia betul-betul kat belakang ni, depan KFC saja. And just aku dah makan sikit lah sebab aku lapar sangat. Aku pun nak record tadi. And ya, dia orang ada udang tau, tapi aku order ni tak ada udang sebab aku tak like udang, aku legit. Dan siapa yang berdekatan dengan Kuching Satok boleh datang ke MJ Cafe lah, dekat hadapan KFC. Korang baik.